Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia bukan sahaja kaya dengan kepelbagaian warisan seni bina Melayu yang mencerminkan identiti dan budaya masyarakat setempat. Salah satu warisan yang unik yang ada di Kelantan ialah Rumah Tiang 12. Sebuah binaan tradisional Melayu yang syarat dengan nilai sejarah, seni bina dan falsafah kehidupan. Lokasi kajian lapangan bagi dokumentari ini ialah Rumah 12 Tiang yang juga dikenali sebagai Seri Getam Guri yang terletak di lot 5472F dan 5472H, Jalan Dusun Muda, Bandar Kota Baru, Kelantan. Rumah tradisi ini merupakan antara contoh seni bina terbaik Melayu Kelantan yang masih terpelihara sehingga ke hari ini. Sekaligus, ianya menjadikannya lokasi yang sesuai untuk tujuan pendokumentasian warisan. Pemilihan Rumah Tiang 12 sebagai produk kajian dibuat berdasarkan keunikan struktur binaannya, nilai sejarah yang tinggi serta kepentingannya dalam mencerminkan identiti dan budaya masyarakat Melayu Kelantan. Bagi memahami dengan lebih mendalam tentang keunikan seni bina Rumah Tiang 12 ini, kita mendapatkan pandangan daripada individu yang lebih arif mengenai warisan rumah ini. Bolehkah Tuan jelaskan apakah keistimewaan Rumah Tiang 12 dari segi struktur binaannya? Okey, untuk Rumah Tiang 12 kita ni istimewaan dia lah. Dari segi strukturnya dia hias lah. Seperti kita tengok dari segi estetika rumah, macam hias dia ada beberapa bahagian je lah daripada yang kita katakan ragam hias tu kita pecahkan bahagian-bahagian ikut prinsip Ustaz Natullah, iaitu kita bagikan bahagian kaki, pinggan, badan dan juga bahu, kepala lah. Dari segi situ kita ada pendudukan estetika bahagian-bahagian tu. Contohnya macam takat cermin di bahagian kaki, takat cermin naik ke atas ke pinggang, kita boleh tengok bendul rumah tu. Badan dia tu kita tengok kunci jalan angin. Lepas tu atas sekali tu kepala tu kita boleh tengok tebal layar dan juga putih tebal layar juga pemelih. Okey, baiklah. Boleh tak saya nak tanya, apakah maksud ataupun fungsi 12 tiang utama yang dalam pembinaan rumah ini? Yang rumah tu, kalau kita katakan fungsi utama rumah tu hanya pegang struktur bumbung je lah. Pegang struktur bumbung yang kita katakan komponen yang paling utama kali kita bina untuk rumah. Dan bilangan dia tengok jenis rumah lah. Contohnya macam rumah ni, rumah tiang 12 tiang lah. Kalau setengah tu tiang 8, tiang 6 dan juga tiang 16.
Dari segi fungsi, rumah 12 tiang bukan sekadar kediaman, malah berperanan sebagai pusat sosial dan budaya. Ruang serambi digunakan untuk menerima tetamu dan mengadakan majlis keramaian. Pembahagian ruang dalam rumah ini mencerminkan nilai adab, kesopanan dan keharmonian dalam kehidupan masyarakat Melayu. Baiklah Puan, soalannya, apakah fungsi utama rumah tiang 12 ini pada zaman dahulu selain sebagai tempat tinggal? Okey, kalau untuk rumah tiang 12 itu, rumah tiang 12 ni, kalau kat Kelantan kita ni, dia lambang kalau zaman dulu awal zaman kesultanan kita ni, rumah biasanya dimiliki golongan elit, golongan kerabat raja lah. Itu reka bentuk je lah. Sebelum zaman koloni, ini semua fungsi dia lah. Apa-apa pun dah ada seni banner dia, dah ada bahagian-bahagian dia macam bentuk besar, saiz dia, berkumai, tak berkumai, tak bukit, tak bukit. Itu fungsi dia lah. Tu mana dia lah. Kalau jadi fungsi dia, lambang golongan elit lah. Kata orang, lambang intelektual kematangan masyarakat. Golongan atasan lah gitu. Okey, baiklah. Seterusnya, pada pandangan Puan, mengapa rumah tiang 12 ini wajar dipelihara sebagai warisan kepada generasi akan datang? Untuk negeri Kelantan kita ni, rumah ni wajar menjadi perlu dikekalkan, dan sebab rumah ni dah tak banyak dah kat Kelantan kita. Tukang kita bukan tak ada, tukang kita tak ada ilmu untuk bina rumah ni je, itu saja. Satu lagi kepentingan dia, rumah ni memang dia salah satu gaya reka bentuk rumah yang pernah wujud di Kelantan, dan dan bukan sekadar pernah wujud, dan juga dia ada status dia dulu. Jadi itu kita tahu status khas untuk negeri Kelantan, status dia rumah golongan-golongan bangsawan, golongan tinggi. So jadinya kalau kenapa penting pada masyarakat, satu dia lambang kebudayaan orang Melayu, identiti setempat. Pemilihan rumah tiang 12 ini sebagai subjek dokumentasi adalah sangat wajar kerana rumah ini sangat jarang ditemui dan sangat berisiko untuk dilupakan. Ia bukan sahaja bernilai dari aspek seni bina, malah ia menjadi bukti sejarah dan identiti masyarakat Melayu khususnya di negeri Kelantan. Pendokumentasian ini sebagai usaha pemeliharaan warisan untuk generasi yang akan datang.
Ini adalah dinding janda berhias. Okay, dinding janda berhias ni mengapa disebut sebagai dinding janda berhias? Janda berhias ni adalah merupakan satu simbolisme atau merupakan satu perlambangan ataupun merupakan suatu estetik, nilai estetik yang diperlambangkan, yang diumpamakan seorang wanita. Mengapa janda? Sebab janda terkenal sebagai satu sosok tubuh yang suka menghias dengan perkakasan, hiasan dan sebagainya. Dan orang Melayu dahulu kala cuba menyampaikan mesej betapa cantiknya, betapa indahnya, betapa comelnya, betapa jangoknya sesuatu itu dikiaskan dengan seorang janda. Ditambah lagi Kelantan ini adalah merupakan sebuah negeri yang wanita-wanitanya agak outstanding, baik dalam bidang usahawanan, baik dalam apa dia panggil kecekalan, baik dalam sudut kepimpinan. Kalau kita pernah dengar Puteri Sadong, Cik Siti Wan Kembang, bahkan Kesultanan Kelantan juga dia tak menggunakan gelaran sultanah tetapi raja perempuan. Sebagai kesimpulannya, Rumah Tiang 12 ini menjadi salah satu bukti lambang warisan seni bina tradisional Melayu yang kaya dengan senilai sejarah, nilai budaya dan kebijaksanaan tempatan. Warisan ini bukan sekadar untuk dikenang, malah untuk dihargai dan dipelihara agar terus direlevan sepanjang zaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.